Mengetahui keinginan Islam menjadikan seorang muslim bertambah kuat pegangan agamanya, bertambah cinta kepadanya, serta bertambah kuat iltizam. Bila kita kata orang, bila kena, maka sayang. Tak kena Islam, kita rasa susah, payah, berat. Jadi keberatan-keberatan yang ada ini kita tengok dalam bab ibadat ini. Ibnu As-Sakan rahimahullah telah meriwayatkan dengan sanadnya bahawa Aqsam bin Sayfi, Aqsam bin Sayfi, ketika sampai kepadanya berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan, beliau ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kaumnya tidak membenarkannya, serta mereka berkata, "Tuan ketua kami, ini ketua kabilah, tentu Muhammad akan mengenalimu." Kata di Aqsam, "Jika begitu, biarlah siapa yang menyampaikan pertanyaan ini kepadanya dan membawa balik jawabannya kepadanya." Maka pergilah dua orang, Aqsam bin Sayfi hantar dua orang utusan pergi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi utusan yang ditanya Rasulullah soalan-soalan ini, siapa tuan, apa tugas, dan apakah ajaran yang dibawa? Tiga soalan, siapa awak, apa tugas, dan apa ajaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jawab. Dari sudut siapa dia, kata dia Muhammad bin Abdullah, cakap manusia biasa, dia tidak menyombong diri. Kemudian tugas dia menyampaikan Islam, ajaran yang dibawa, Nabi baca ayat, "Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi nafkah pada kaum kerabat, dan Allah melarang daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Surah An-Nahl 90. Bila dengar ayat ini, dia balik. Ayat ini pun kita dengar. Bila kita dengar? Dalam sebuah jemaah. Ayat hilang ngantuk ini. Bila imam baca hadis, ibadallah, innallah, semua mati tu bangun. Sudah bagus ayat. Sepatutnya ayat ini diterjemahkan. Karena inilah misi agama ini. Duduk di ayat, duduk sini. Tapi kita dah jadi tidak bersuka. Baca ayat itu sebagai satu penama untuk buatnya. Ya. Bila dengar ayat ini, dua utusan tadi kembali bertemu Aqsam serta berkata, Aqsam, dia tidak mengangkat memuji darjat keturunannya. Nabi kita kata, dia kata dia Muhammad bin Abdullah, hamba Allah. Setelah kami bertanya tentang keturunannya daripada orang lain, delegasi dua orang ini tak paham. Dia dicek, tanya orang lain pula, siapa dia Muhammad? Orang pun cerita, kami mendapati bahawa beliau daripada keturunan yang mulia dan pertengahan daripada kabilah Mudar. Beliau memberikan kepada kami satu ucapan yang kami hafalnya. Dibaca ayat Quran. Setelah Aqsam bin Sayfi mendengar, lalu beliau berkata, "Wahai kaumku, apa yang saya lihat, beliau mengajak kepada akhlak yang mulia, mencegah daripada perbuatan yang keji. Makanlah kamu menjadi ketua dalam perkara ini, jangan sekadar menjadi pengikut, jadilah orang yang berada di hadapan, bukan di belakang." Aqsam kata, bila benda baik, awak boleh, saya sokong kat belakang, boleh duduk depan. Ini nasihat Aqsam kepada siapa? Pengikut. Di maknanya kita kena cepat masuk Islam, karena jangan bagi orang lain masuk dulu. Tidak lama selepas itu, ketika hampir wafat, beliau berkata, dia tersempat, nasib dia tersempat pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Saya berpesan kepada kamu semua agar bertakwa kepada Allah dan berkukuhkan hubungan silaturahim, kerana semua ajaran yang diasaskan di atas dua perkara ini tidak akan hilang." Itu cerita Aqsam. Secara ringkas, Allah SWT telah memindahkan Aqsam bin Sayfi daripada belenggu kekufuran, daripada kepada ketinggian derajat iman. Tak kalah jelas pada beliau satu daripada keinginan Islam, satu ya Nabi sebut. Bagaimana kalau beliau dapat memahami keinginan Islam yang lain yang diturunkan selepas itu? Allahu Akbar. Banyak. Satu perkara yang tidak diragukan lagi, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, umat Islam hari ini, kena kita, bahkan penduduk alam ini seluruhnya sangat berhajat kepada penjelasan tentang agama Allah,
menyadari keindahannya serta mengenali hakikat benarnya. Demi Allah, kalau sekiranya manusia ini hari ini mengetahui tentang hakikat sebenar agama ini, nescaya mereka akan berduyun-duyun memeluk Islam. Memang tepat sekali betul. Tengok berapa ramai kalau baca dalam buku sejarah-sejarah orang bukan Islam masuk Islam. Beli kitab. Kenapa macam beli kitab Islam? Hal ini boleh katakan banyak ramai di kalangan pengkaji-pengkaji daripada barat masuk Islam. Kenapa? Bila dibaca. Kita kat sini pula bersibuk dengan anak-anak orang Melayu pun. Balik. Pasal itulah saya tulis satu makalah luahan perasaan. Saya kata kenapa negara kita yang ada undang-undang yang Islam menjadi agama persekutuan, yang ada peruntukan undang-undang yang begitu hebat, larangan daripada murtad, ada peruntukan daripada kerajaan pada agama, tapi kenapa hari-hari kita berbincang murtad? Sepatutnya hari-hari kita sibuk menyambut kedatangan sahabat-sahabat kita yang baru masuk Islam. Sebaliknya, kalau tidak sibuk, di mana? Kalau dalam kitab pendakwah itu Ain al-Khalam, di mana kebencangannya sistem dakwah yang digunakan dalam negara. Patut bukan Islam hari-hari masuk Islam. Ada bukan ada. Tapi yang kita besarnya, sana lagu hibu sini, lagu hibu sana belawak sini, itu cerita orang murtad. Apa tindakan kita nak menyelamatkan orang-orang ini yang tak faham agama? Itu sepatutnya tindakan dari situ. Suatu peringatan yang perlu dijelaskan di sini ialah keindahan Islam tidak mungkin boleh disebut secara satu persatu. Tidak mampu untuk menghitungnya kerana keindahan, kecantikan dan kesempurnaan Islam terdapat pada semua suruhan dan larangan. Semua. Pada setiap perkara yang halus dan nyata, daripada kandungan ajarannya. Kalau ada orang yang ingin bercakap tentang keindahan tauhid atau keindahan salat sahaja, maka dia memerlukan kepada beberapa buah kitab karangan. Bukanlah tujuan kami di sini menjelaskan semua keindahan, tetapi tulisan ini merupakan satu isyarat dan catatan yang menunjukkan betapa luas dan banyak keindahan. Kata di bahasa Arab, "Fal-labibu bil isyarati yafhamu." Orang bijak akan memahami walaupun dengan hanya isyarat. Orang bijak isyarat bagi tahu, tapi orang tak jadi suruh tak jadi lagi. Itu perbezaan. Orang yang mendapat petunjuk ialah mereka yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Orang yang sesat wal'iyadzubillah ialah mereka yang merasa sempit dada daripada menerima kebenaran. Sekalipun malaikat turun dari langit bertemu dengannya, atau orang mati bercakap dengannya. Ini tepat. Saya baru dia terima satu kes, satu ajaran sesat yang masuk ke Malaysia. Dia bawa bagi orang Melayu pergi. Saya tak nak sebut nama kampung, bila pendakwah kita ni pergi, yang terlibat dengan isu nak membaik kulit sahabat-sahabat, saya tak sebut nama sebab tuan kenal dia, Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Bandari, Hafizahullah. Dia sendiri respon daripada pengikut-pengikut dia kata, tak usah hantar siapa lah lagi. Kalau hantar apa anak lagi tak terima. Syekh Nuruddin dia pergi, dia tak terima. Dia kata kalau mereka turun pun aku tak terima. Ini dia cerita dia. Kalau mereka mari pun aku tak akan tinggal kata mereka. Itulah hidayah dengan Allah. Kita berhati-hati daripada terjebak kepada kelemahan yang dahsyat. Dia kata sungguh, mereka mari aku tak bakal lagi. Dia kata apa? Jadi sesungguhnya tidak akan dapat petunjuk kecuali orang yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia panggil mukadimah. Menceritakan keindahan Islam ini sangat tinggi. Kemudian indahnya Islam itu di mana? Kita tengok pada mukadimah kita, khasa'is syariat al-Islamiyah, ciri-ciri keistimewaan syariat Islamiyah. Kita tengok ciri-ciri keistimewaan, nak bandingkan dengan syariat atau perundangan yang lain. Kita jangan banding. Syariat Islamiyah ini perbandingan di sini, tuan-tuan kena ingat, perbandingan di antara Islam dengan bukan Islam. Bukan perbandingan di antara mazhab. Dia kata Syafi'i dengan Hanafi, semua itu dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah satu je. Sumber dia Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas, itu sumber yang mutlak, kemudian yang cawangan-cawangan yang lain-lain ada. Yang kita nak banding di sini ialah syariat Islam dengan syariat bukan Islam.
Tuan-tuan dan puan nak namakan apa? Le Pen ke? Undang-undang Perancis ke? Le promo apa benda segala lo tadi itu bawa belakang. Duduk di dalam satu kandang. Kita Islam duduk satu pihak yang lain. Jadi perbandingan antara Islam dengan semua sistem yang lain pada Islam, kapitalis, sosialis, apa ni tadi? Iblis. Setara dengan Islam. Itu satu Islam. Apa yang pertama kita nak tengok dari sudut ta'rif, apa makna syariat? Kita kata syariat Islam. Apa makna syariat? Syariat ialah nama kepada ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terdiri daripada hukum hakam yang berkait dengan akidah, pegangan dan amal. Itu syariat. Kalau kata ini syariat Islam, ajaran yang Allah Taala hantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk akidah, termasuk ibadah, termasuk akhlak, termasuk muamalah, satu je syariat. Cuma bila mana sistem penjajah yang masuk dalam negara umat Islam ini, dia telah memisahkan syariat ini kepada jusuk-jusuk yang kecil. Kenapa? Kerana nak jauhkan jarak. Awak belajar apa? Fakulti pengajian Islam, fakulti syariat. Awak fakulti hadis. Awak patutnya semuanya di bawah fakulti syariat. Dia punya takhasus dalam bidang hadis, dalam bidang ini. Tapi kalau nama-nama terpisah. Oh, dia itu orang syariat, tak dia akan ngaji hadis. Orang ngaji syariat mereka tu, itu tak ngaji syariat, ngaji hadis, tak ngaji fiqh. Siapa suruh ajar macam-macam benda itu. Patutnya ilmu itu satu. Dia dulu di bawah syariat, mana ilmu yang belajar tentang Islam. Bila mana orang putih, saya guna istilah orang putih, maksudnya orang kafir lah sekarang. Sebab hari ini tak sebut orang kafir, tak boleh, kita sebut non-Muslim. Non-Muslim itu apa? Orang tidak Islam. Orang tidak Islam itu apa? Kafir. Kafir itu apa? Dia pusing sini, nak lari daripada kata-kata yang menggoriskan hati. Tak boleh pun. Kau boleh hati kalau kita tahu ni kafir. Kalau kata awak non-Muslim, bau Muslim. Gitu lah. Tak apalah. Penggunaan Islam tengok yang sesuai. Yang penting bagi kita, orang putih maksud, kalau saya sebut orang putih, saya nak takrifkan dulu. Takut dia salah faham. Sebab ada orang putih. Dia kata orang putih. Orang hitam kafir juga. Kata tak apalah. Dia warna, orang putih jadi satu istilah. Orang putih maksudnya penjajah yang kafir yang menjajah negara Islam. Jadi mereka ni lah yang telah memisah-misahkan kita. Sehingga satu mereka saya buat satu wacana perbincangan tentang kenapa mazhab Syafi'i lemah sekarang. Tengok di Malaysia mazhab Syafi'i. Tapi anak-anak kita yang belajar di fakulti pengajian Islam, fakulti undang-undang, dia tak belajar, dia tak pakai Syafi'i. Dia belajar nota-nota pelajaran. Kalau di undang-undang pula dia ada apa ni? Akta tu akta, seksi itu sub-seksi juga. Mana ada Nawawi kata, Ghazali kata lagi. Ini kita pun tak tahu kita ambil di mana. Yang dia punca kelemahan itu mari daripada sistem pelajaran yang ditinggal oleh penjajah yang kita sambut. Tak baik. Baik. Jangan lupa orang banyak kita nak cerita yang kita. Yang kita nak kata ni, syariat Islam itu syariat yang datang daripada Allah merangkumi semua perkara. Akidah, ibadah, muamalah, jenayah, akhlak, syariat Islam. Dia kata, oh ini bukan ilmu syariat, ilmu apa? Ilmu hakikat. Siapa yang bisa hakikat dengan syariat? Hakikat dengan syariat, kalau dia ilmu Islam, masih lagi duduk di bawah skop syariat. Yang bisa-misalkan satu sistem lain lagi. Oh, dia kata ini orang syariat, kita tahu kita orang hakikat. Orang hakikat tu orang apa? Orang hakikat ni dia semayang. Dia kalau sama mereka dia yakin. Dia tak semayang, tak apa sebab dia sudah hakikat. Satu juga. Kita kurai sikit dia takut tak habis. Hukum hakam ini, hukum hakam syarak ibadah kita, muamalah kita ini dinamakan syariat kerana kebenarannya dan persamaannya dengan sebuah mata air yang jernih. Ambil mata air yang jernih. Maka dengan hukum hakam inilah jiwa manusia hidup dan menjadi lebih bernilai. Dengan hukum hakam ini kita rasa jiwa hidup. Syariat juga berfungsi sebagai sumber kecerdasan dan keselamatan bina, sebagaimana air sebagai sumber kehidupan tubuh badan manusia. Ada
ada pelbagai dan bermacam jenis keistimewaan syar'i ini menunjukkan kemuliaan dan ketinggian kedudukan. Keistimewaan ini terlalu banyak untuk disebut, tapi beberapa contoh boleh kita buat. Antara keistimewaan yang utama, Islam ini, syariat Islam ini ambil daripada mana? Rabbaniyah. Rabbaniyah. Apa makna Rabbaniyah? Rabbaniyah itu artinya dimasukkan dengan dua perkara. Yang pertama, sesungguhnya syariat ini daripada Ar-Rabb, daripada Allah, yang mana ia adalah wahyu daripada Allah kepada Rasulullah SAW, bukan ciptaan mana-mana makhluk atas muka bumi. Allah firman, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra adalah satu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana. Kita nak fahamnya, syariat Islam ini mari daripada mana? Mari sumbernya daripada Allah. Tak sih? Sumber daripada Allah. Ayat-ayat banyak tuan boleh baca dalam ini. Syariat Islam adalah satu agama dan perundangan yang unik dalam dunia ini. Sumbernya ialah wahyu daripada Allah yang Maha Esa. Ia ditentukan melalui kalimat-kalimat Allah yang sempurna dan lengkap, terpelihara daripada segala perubahan dan pertukaran. Oleh demikian, syariat Islam disifatkan dengan segala kesempurnaan, lengkap, belas kasihan dan adil, dengan gambar yang cukup sempurna. Ini adalah kerana yang menurunkannya ialah Al-Khaliq, pencipta segala alam ini, dan Allah yang bersifat dengan sifat agung dan sempurna, suci daripada aib dan kekurangan. Maka Allah mengetahui apa yang baik bagi manusia dan yang tidak sesuai bagi manusia. Jadi Allah Ta'ala, yang pertama sekali, keindahan Islam ini Rabbaniyatul Masdar. Sumber mari daripada Allah, bukan mari daripada log. Tidak dipanggil log rek, log promo, tak ada log. Bukan, mari daripada Allah. Kalau kita kata ini undang-undang ahli rekod itu ada dalam Quran, kita tak baca Quran, atau baca tak faham, ya ada guru. Ada orang baca tak faham, masalah itu. Tak baca tak faham, lagi masalah. Yang kedua, matlamat tertinggi syariat ialah tujuannya yang murni adalah kerana Allah. Jadi kita buat dua je. Mari daripada Allah, dari atas ke bawah. Daripada kita buat semua benda ni untuk Allah. Dia panggil turun naik. Bila kita tahu undang-undang ini daripada Allah, maka kita buat juga kerana Allah. Sebab itulah bila kita bekerja hari ini, kita kerja boleh pahala tak boleh pahala? Boleh pahala. Sebab apa? Kita buat kerana Allah. Kenapa pergi bekerja? Menyangkut, menoreh, pergi berjabat ke laut, sebab nak cari rezeki halal. Kenapa dia rezeki halal? Nak makan yang halal, tak yang haram. Nak kuat beribadat kepada Allah Ta'ala, nak menguatkan ekonomi umat Islam, nak kuatkan jihad. Maka semua benda yang kita buat kerana Allah. Sampai terjadi dari dan kepada. Itu dipanggil sumber agama ini, masdar yang Rabbaniyah, dari Allah kepada Allah. Hukum berbalas. Berbeza dengan undang-undang dunia. Undang-undang dunia dia buat bukan dalam hal bukan kepada Allah. Kita buat bukan kerana Allah. Lain cara. Saya selalu sebut undang-undang yang paling mudah sekali bila terlibat dengan kes jalan raya. Kita malah kalau ada sahabat-sahabat kita sini kerja di PJ ke polis kan. Kita bila kena saman, kita terima surat saman, kita ambil yang kata ambil pun ambil juga kan? Sudah ambil, nak bayar roket tak dapat, kena blacklist, pasal undang boleh bayar. Lepas bayar, masuk dalam kereta, apa yang kita kata dalam kereta? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjalankan, poli-poli yang telah menjalankan tugas dengan baik. Ada yang puji macam itu. Kau belum tutup itu kereta lagi. Habis, 3 orang. Dia sumpah sama lagi ketujuh naik. Itu
Sebab kita tidak terasa ini satu tanggungjawab keagamaan yang mari daripada Allah. Bila satu benda yang kita lepas tu pergi bayar zakat, banyak kata bayar zakat ni berapa? 500,000 lah. Lepas keluar zakat, pegang resit zakat cium 2 kali. Alhamdulillah, tanggungjawab aku dengan Allah selesai. Nampak beza-beza? Ini dia panggil sumber rabbaniyah, datang daripada Allah, hukum wujud, dan kita buat juga untuk Allah. Cantik tak cantik? Tak ada. Lebih cantik pada ni tak ada. Itu saja. Maka Allah Ta'ala sebut di sini matlamat tertinggi syariah dan tujuannya yang murni adalah kerana Allah. Dan untuk mencapai keredaan Allah, maka ia adalah bersifat rabbaniyah dalam tujuan dan matlamat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah semuanya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah karena Allah. Jadi kalau kita boleh masukkan ini, pasang dalam hati kita, semua benda yang kita buatkan Allah akan berubah landscape hidup. Akan berubah segala peraturan kita yang kita buat ini berubah. Kenapa? Kerana kita bekerja kerana Allah. Hari ini bila kita kerja kerana orang, ada orang kita buat kerja, ada orang tak buat. Kalau ada puan cekak, kita masuk. Tak ada puan cekak, tak masuk. Tak. Ataupun sudah puan cekak, begitu kena kopi. Buat-buat sebab kita bekerja tidak kerana Allah. Kita tidak ingat semua kerja buat kita kerana Allah, untuk Allah. Ini di antara. Maka tidak dapat dipertikaikan bahawa dalam syariat Islam terdapat juga tujuan dan matlamat lain yang boleh membawa manusia kepada kehidupan yang baik di dunia. Namun jika dikaji, kita akan mendapati bahawa tujuan dan matlamat ini pada hakikatnya hanyalah sebagai satu jalan untuk mencapai tujuan dan matlamat yang besar, iaitu keredaan Allah dan hubungan baik di antara hamba dengan Allah. Inilah tujuan dan matlamat yang sebenar. Berpegang dengan syariat rabbaniyah ini adalah sumber kebahagiaan diri. Sekiranya manusia itu benar-benar berpegang dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, Tuhan langit dan bumi, berusaha untuk mencapai keredaannya dan beriman bahawa semua yang terkandung dalam agama ini adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan terasa kerdil dan kita hebatnya. Di antara ciri keistimewaan lagi, kesempurnaan dan universal. Dia panggil asyumul wal alamiyah. Asyumul wal alamiyah. Islam ini lengkap, tak ada benda yang kurang, dan dia bersifat internasional, universal.